Jadi soal libat urus itu semua telah pun berlaku. Contohnya dalam jelajah masa depan pendidikan negara, kita telah pun ada portal cadangan pendidikan masa hadapan, dan berbagai sesi libat urus di peringkat akar umbi yang menjurus kepada isu pendidikan awal ini dan penekanan kepada apa yang kita hasrat dan rancangkan itu. Sebab itu kita tidak akan tinggalkan anak-anak ini begitu sahaja. Dia mesti disokong oleh ujian diagnostik itu, kemudian mesti ada sokongan psikososial kepada kanak-kanak ini kerana ini adalah satu maknanya keadaan yang baru untuk mereka. Apabila ditanya oleh ahli parlimen sama ada kamu dah buat libat urus ke tidak berkenaan dengan budak-budak yang nak masuk darjah 1 6 tahun ni, kamu cakap, Fadlina, kamu cakap apa? Kamu kata, oh dah, kita dah buat jelajah lah dan sebagainya. Fadlina, saya nak tanya kamu betul-betul. Dalam libat urus itu, betul ke kamu dah tanya ibu bapa, cikgu-cikgu dan masyarakat-masyarakat ni? Kamu dah tanya? Kamu ada sebut dalam tu? Cakap betul-betul. Kalau ada, cakap ada. Kalau tak ada, kamu janganlah pusing-pusing. Dan dengan siapa yang kamu tanya ni? Dan kepada siapa-siapa yang pernah dilibat urus, yang kementerian atau menteri pernah tanya, oh kita nak masukkan anak kita darjah 1 umur 6 tahun lah, bagi tahu sama saya, adakah dia dah tanya kamu libat urus dengan mak bapak dan berapa orang yang dia tanya ini. Nombor 2, kamu cakap benda ini kena buat ujian dan mendapat sokongan psikososial. So kamu nak uji budak-budak umur 5 tahun ini dengan diagnosis psikososial. Fadlina, kamu pergi buat diagnostik tu. Lepas tu dengan diagnostik psikososial kamu tu, pergi bagi tahu mak bapak ini yang mana anak dia ni tak lulus, tak boleh masuk awal dan sebagainya. Pergi bagi tahu ibu bapa yang anak dia ni gagal ujian psikososial pada umur 5 tahun, oleh itu tak layak untuk masuk darjah 1 6 tahun. Kamu pergi tahu, Fadlina, saya nak tengok budak-budak ini umur 5 tahun ini, dia membaca dan menulis pun tak reti lagi, Fadlina. Kata-katanya kamu nak psikososial mereka, ujian dan sebagainya. Lepas itu nak asing-asingkan budak-budak ini, oh yang ini yang laju, yang ini yang slow. Itukah polisi kamu? Sebab itu saya cakap, kamu ini lepas umum baru mikir, mulut laju dulu daripada otak. Ini bukan cara kamu untuk buat polisi. Ini bukan main masak-masak, Fadlina. Ini perkara yang serius sebab ini melibatkan berjuta-juta rakyat Malaysia, berjuta-juta anak-anak kita ini. So kamu fikirlah, pakai otak sikit.